Hamba nak tahu tak, kenapa orang anxiety susah sangat nak sembuh? Nombor satu, salah diagnosis dan salah ubat. Ramai orang anxiety hari ini, dia tak tahu dan tak kenal sebenarnya simptom yang dia alami itu adalah simptom anxiety. Dia ingatkan gastrik, angin, GERD, saraf, vertigo, masalah usus, masalah salah makan. Jadi, dia akan makan ubat gastrik, makan ubat GERD, makan ubat saraf, makan suplemen, pergi cek badan, cek jantung, semua sebab dia ingatkan dia sakit jantung. Ramai orang tak tahu simptom tu anxiety. Termasuk doktor tu sendiri yang boleh menyebabkan pesakit-pesakit kita salah diagnosis dan salah ubat. Yang kedua, pesakit anxiety ni tak percaya. Bila kita cakap dia anxiety, dia tak percaya. Sebab dia rasa benda tu bukan daripada otak. Punca daripada perut, daripada badan dia yang punca. Ketiga, orang anxiety susah nak terima kenyataan. Selalunya dia orang akan denial. Sebab dia kata dia bukan fikir, dia bukan sengaja, dia bukan buat dan dia bukan mental. Sebab orang cakap anxiety itu mental, maka dia tak nak terima kenyataan. Dia kata dia bukan, dia seorang yang kuat. Jadi itulah punca kenapa orang anxiety susah nak sembuh. Yang keempat, orang anxiety ni perangai dia selalu nak sembuh. Usaha untuk sembuh. Dia nak sembuh, dia nak macam dulu, sihat macam dulu, kuat macam dulu, tak sakit macam dulu. Itulah sebab kenapa orang anxiety tak boleh sembuh. Sebab sebenarnya anxiety ni tak boleh sembuh 100%, dia boleh kurang saja. Orang anxiety nak sembuh, nak sembuh. Lagi dia nak sembuh, lagi dia stres, lagi anxiety dia makin teruk. Yang kelima, orang anxiety ni terlalu mencari punca. Selalu tanya, kenapa Kenapa Dia Google sana, dia Google sini, dia search sana, dia search sini, dia tanya sana, dia tanya sini. Dia terlalu mencari punca. Setiap hari dia tanya, kenapa angin Kenapa kembung Kenapa pedih Kenapa melayang Kenapa seram sejuk Kenapa berdebar? Soalan dia banyak kenapa. Itulah sebab kenapa orang anxiety susah nak sembuh. Lagi kenapa, lagi soal, lagi teringat, lagi susah nak ambil anxiety. Yang keenam, orang anxiety ni terlalu pantang, terlalu takut dengan makanan. Lagi dia takut, lagi dia pantang, lagi dia kurus, lagi dia lemah, lagi tak baik, lagi dia risau. Kenapa aku pantang tak baik-baik? Sepatutnya aku dah gastrik dengan GERD, dah pantang dah baik. Tapi dia pelik. Kenapa aku dah pantang macam-macam tapi tak baik? Kerana salah diagnosis. Sebab itulah you all lagi pantang, lagi takut makan, lagi pantang, lagi teruklah anxiety itu. Sepatutnya kalau orang gastrik dengan GERD, dia pantang dan dia makan ubat gastrik dan makan ubat GERD, dia akan legalah gastrik dengan GERD dia. Dan gastrik dengan GERD tidak akan datang kalau dia tak langgar pantang. Masalahnya, orang anxiety ni, dia pantang betul-betul pun, dia tetap pedih perut dan juga sakit perut dan angin juga kerana salah diagnosis. Lagi pantang, lagi takut, lagi anxiety itu akan jadi makin kuat menyerang. Yang ketujuh, orang anxiety ni mudah kena tipu dan percaya. Dia Google sana, dia Google sini, dia masuk grup sana, dia masuk grup sini, mudah tertipu dengan kata-kata orang tentang penyakit dia. Dia percaya itu angin, dia percaya itu salah makanan, dia percaya itu gastrik, dia percaya itu GERD. Dan dia percaya untuk membeli suplemen-suplemennya. Dia terlalu percaya, mudah ditipu. Orang anxiety ni terlalu percaya dan mudah ditipu. Yang ke-8, orang anxiety ni kenapa susah nak baik? Kerana dia tak busy sangat dan tak fokus. Yang dia kerja, yang dia fokus adalah mencari ubat dan Google tentang ubat, mencari punca, bertanya dengan apa benda yang nak baik dan dia sentiasa tak fokus dengan kerja. Duduk diam-diam. Jadi duduk fokus dengan penyakit dia saja. Dia tak busy sangat, kerja tak banyak. Yang ke-8, orang anxiety ni kerap pegang badan, kerap cek nadi, kerap cek tekanan darah, kerap cek oksigen, pegang perut, pegang dada, pegang tekak, tengok lidah, tengok muka, tengok mata. Dia akan kerap tengok badan dia. Orang anxiety ni lagi kerap cek badan dia, lagi kerap cek nadi dengan BP, lagilah anxiety susah nak hilang. Lagi you cek, lagi you teringat, lagilah dia makin teruk. Yang ke-9, orang anxiety ni, dia mulut dia selalu mengeluh. Selalu bercerita, selalu tanya, cerita pasal penyakit, tanya pasal penyakit, mengeluh pasal penyakit. Jadi lagi mengeluh, lagi cerita, lagi kongsi, lagi cakap pasal penyakit, lagi you teringat, lagi anxiety susah nak hilang. Yang ke-10, orang anxiety ni tak belajar macam mana nak kawal, macam mana nak halau anxiety tu. Dia cuma belajar untuk lawan. Lagi you lawan anxiety, lagi you nak hilangkan anxiety tu, lagi penat dan lagi stres. Dia sepatutnya kena berdamai dan abaikan dia, halau dia, buat tak tahukan dia. Jadi anxiety susah nak baik kerana you selalu lawan. Jangan lawan. You lawan, nanti anxiety jadi makin teruk dan memenatkan. Kena bijak. Ke-11, orang anxiety susah nak baik kerana banyak trigger. Trigger daripada dalam diri dia dan trigger daripada luar. Kat luar sana ada orang yang trigger dia, kawan-kawan, grup-grup adik-beradik, dekat TikTok, dekat social media. Banyak benda-benda yang orang kongsi dan bertanya yang menyebabkan trigger dia berulang-ulang. Bila orang tanya dia, dah baik ke belum? Engkau okey ke tidak? Hari-hari orang tanya. Jadi kita tanya, kita teringat,
maka dia akan jadi makin teruk. Jadi trigger tu tak berhenti. Lagi banyak trigger, maka lagi keraplah kena serangan anxiety. Kena halang trigger tu. Trigger tu masuk ikut mata, ikut mulut, ikut telinga, ikut jari kita dan ikut otak kita. Ada 5 lubang trigger-trigger anxiety akan masuk. Ingat, yang ke-12, orang anxiety ni dia tak pandai reset otak. Dia tak reset otak. Aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sembuh, Allah tolong. Dia punya otak negatif. Otak dia negatif, mulut dia negatif, tangan dia type yang negatif. Dia tak pandai reset otak. Sepatutnya kita kena cakap, aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat, Allah tolong. Tapi tidak, dia selalu cakap, tak boleh, takut, ya ke? Kenapa? Risau, takut. Dia terlalu takut. Jadi bila you sebut benda yang takut, maka you memanggil lah penyakit anxiety dia datang. Jadi orang anxiety kenapa susah nak baik? Kerana dia tak pandai reset mindset. Dia nak reset perut saja. Dia tak reset otak. Ramai orang hari ini reset dan jaga perut tapi tak pandai jaga otak untuk menjadi otak yang positif. Ramai orang kata sakit tu dari perut. Sebenarnya otak kita yang mengawal badan kita, bukan perut yang mengawal badan. Kepala kita yang kawal badan. Perut Allah yang jaga. Jantung Allah yang jaga. Paru-paru Allah jaga. Paru buah pinggang Allah jaga. Otak kita kena jaga. Otak kita, otak minda kita kena jaga. Kita kena kawal. Kita yang kena positif. Makanan masuk, Tuhan dah proses je. Tapi salah. Kita selalu jaga perut, tak jaga minda. Yang ke-13, orang anxiety kerana tak follow Dr. Man. Tak follow, tak komen, tak share, tak like. Sebab itulah hampa kerap kena anxiety dia susah nak baik. Orang ajak teknik dia, orang ajak punca dia, orang ajak kawal dia, orang ajak macam mana nak kena simptom-simptom dia, orang nak ajak macam mana nak reset otak, hampa tak follow. Sebab itulah hampa susah nak baik, tak percaya dengan Dr. Man. Orang cakap tak dengar, orang tengok tak dengar, orang marah tak dengar, orang suruh follow tak dengar, orang suruh like tak dengar, orang suruh share tak dengar, orang cakap yang positif tak dengar. Sebab itulah hampa susah nak baik. Baik hampa follow je kan.